Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak cerita tentang diri saya. Nama saya Fahim. Nak tengok tak muka saya? Ni lah muka saya. Sekejap. Kalau awak semua nak tahu, saya memang suka solat jemaah. Saya hari-hari pergi surau. Dah lah handsome, selalu pergi surau pula tu. Jadi saya nak cerita pasal saya punya masalah keruntuhan akhlak. Tapi penat lah nak bercakap. Tengok je lah cerita ni. Cerita dia mula masa Fatih minta tolong ni. Fahim. Tunggu sekejap, Fahim. Apa? Penat. Awak apa penat? Aku nak minta tolong kamu ni. Boleh? Tolong? Tolong apa? Aku nak minta tolong mu Cik Fatihah. Boleh tak? Fatihah. Tak usah aku. Boleh buat apa tembung kan tolong Boleh Tak mu nak aku tanya apa tanya? Aku nak semua tanya pasal aku tu pasal kerja apa tu? PB Pai hot video yang Ustaz Hilda suruh hantar tu. Nak diudik Gabuk Tapi aku malu. Belum malu menda kak. Ya ke Tino? Alah lah. Muka satu group dengan dia nak malu menda Aku ni lagi tak rajin aku cek puang ni. Lagi malu. Walau lah mu ni. Boleh apa tolong aku. Tolong apa Tolong aku diserang kat ni. Tak ada masa Lah, bere. Tunggu Tunggu. Fahim. Terima kasih Fahim. Kemas kita. Jom balik. Diorang borak apa pun tak tahulah. Tengok kat bilik pula lah. Tadi Fatih suruh mesej Fatihah mesej ya? Assalamualaikum. Pok ni. Pagi Pok. Tak ada apa? Senyum-senyum tadi. Kau cek ya? Cek dengan siapa? Busy Pok? Ada. Mengatuk tidur dulu Tutup lampu Keesokan harinya. Apa weh? Guling-guling. Apa? Pok ni. Cek. No busy ya. Pasang kau ni. Nanti kembali. Pergi dulu berat Fahim. Lala tak pergi pun surah ni. Gua ni. 23 hari kemudian. Fahim. Aku lama tak nampak mu pergi surah ni. Lama tak nampak mu baca Quran. Saya pelik itu. Obok tu Cik Fatihah tu. Hari surah. Ada kuliah hari ni. Nanti lagi. Betul juga. Kamu dah pergi surau. Biarlah. Lama tak ada surau ni. Lepas ni pula waktu kuliah daripada ustaz yang handsome ni. Ya Allah ada kata dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra. Saya rasa semua orang tahu dah ayat ni. Ayat dia macam mana? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Maksud dia apa? Maksud dia dan janganlah engkau mendekati zina. Sesungguhnya zina ni adalah sesuatu perbuatan yang keji dan boleh membawa kepada kejahatan. Jadi pelajar-pelajar semua, antum-antum, couple ni antara salah satu benda yang menghampiri zina. Zina ni dia bukan main terus. Dia ada rantaian-rantaian dia. Dia mula daripada orang kecil-kecil tu. Kita mula dengan apa? Dasar-dasar kecil. Lama-lama kita makin syok. Kita makin buat hak tak eloknya. Besar-besar tu. Dia pegang sana, pegang sini.
Macam kita tengok budak-budak zaman sekarang lah. Kita pergi Mid Valley kau, kita pergi Puan Sarawak ke. Tengok, kita tengok lah. Ada orang budak-budak dah ni berjalan pegang-pegang tangan, dia buat konten-konten TikTok. Tak malu, tak sebab salah. Duk post sana, post sini. Benda tu semua maksiat. Benda-benda tu hak mengambil di zina tu. Jadi, pesanan saya kepada hampa semua. Eloknya hampa semua berhentikan hubungan-hubungan sekarang. Dan nak lagi hampa semua ni tengah belajar. Untuk belajar ni mak ayah hampa hantar hampa ke sini untuk belajar dengan elok. Untuk fokus. Dapatkan ilmu. Banyak duit pakai tu. Buat apa, tak kira apa pun kita buat lah. Allah memang takkan redha dengan maksiat. Jadi, secepat mungkin mana ada hubungan-hubungan tak elok tu, berhentikan lah. Sebab kita risau lah, makin lama kita tak tahu apa jadi nanti, kita jadi makin teruk, na'udzubillah lah. Jadi setakat itu saja apa yang Ustaz nak cakap pada pagi ni. Kita harap awak semua dapat lah, apa benda-benda yang positif, insyaAllah lah. Assalamualaikum. Allahuakbar. Malam pesta. Ustaz, Masya Allah. Awak, saya ada nak habaq sikit Ustaz. Nak habaq apa, Mai? Habaq apa, Mai? Kita duduk dulu lah, kita duduk dulu. Sini lah, Fahim. Sini lah. Aduh. Awak ni Fahim apa nak habaq ni? Saya sebenarnya nak minta pandangan Ustaz. Apa yang nak dipandang ni? Saya ni sebenarnya Ustaz sedang dalam hubungan Ustaz. Oh, hubungan cinta. No, cinta no. Jadi, saya lepas dengar kuliah Ustaz saat ni, saya rasa apa yang saya buat ni salah Ustaz. Tak rasa-rasa dah, memang salah dah hang ni. Salah dah. Memang salah dah. Saya pun jadi saya rasa susah tinggalkan dia Ustaz. Sebab susahnya tu. Saya dah fall in love. Allah. Oh my God. Fall in love. Jadi Ustaz, saya datang jumpa Ustaz ni nak minta pandangan Ustaz lah. Apa lagi nak dipandang-pandang ni? Bagaimana cara saya nak tinggalkan dia Ustaz? Allah. Sebab sejak saya dapat dengan dia ni, saya nak beribadah dengan Allah pun makin kurang Ustaz. Allah. Ngaji pun sekali-sekala. Allah. Sebelum ni 1-2 muka solat setiap hari. Allah. Sekarang 1 ayat. Allah. Surah pun tak mau dah tak datang. Allah. Dulu 5 waktu. Allah. Sekarang 0 waktu. Allah. Saya pun ada sahabat saya seorang tu, Fatih nama dia. Dia tegur saya pasal benda ni. Alhamdulillah lah, dia orang tegur juga. Tapi saya tak indah. Allah dah. Payah ni bulan. Saya pun tak tahu dah nak berapa Ustaz. Jadi Ustaz, saya minta pandangan Ustaz lah. Bagaimana saya nak menyelesaikan masalah ni Ustaz? Ustaz ni mesti nak cabut lah ni. Pasal ni Ustaz? Pasal ni. Apa pasal dia? Ustaz pun tak tahu lah nak pandang-pandang macam mana lagi Fahim. Dan memang benda awak buat ni memang salah dah. Tak tahu lah. Ustaz pun tak sangka awak boleh macam ni sekali. Fall in love. Teruk now Ustaz syaitan Ustaz. Wah, masuk hidung misai. Makin jatuh misai. Apa ni Fahim? Apa yang Ustaz boleh cakap lah tadi awak putuskan tu lah apa ni? Apa tu yang gelap? Cabut misai Ustaz. Tak apa Fahim? Misai tu tak apa. Kita tak ambil. Kita tak kata Ustaz. Astagfirullah. Awak putuskan hubungan tu Fahim? Baik Ustaz. Sedih saya dengar. Saya jumpa Ustaz. Ustaz sedih dengan awak macam Fahim. Ustaz nak menangis Fahim dengan awak. Ustaz dengarkan Ustaz. Ustaz dengar awak tak bagi solat semua. Ustaz nak menangis Ustaz. Sebab Fahim sebab. Cabut misai Ustaz Fahim. Awak ingatlah balik Fahim. Mak ayah awak hantar ni. Tak suruh awak belajar kan. Tapi awak duk main cinta. Maksiat semua tu Fahim. Masya Allah Fahim. Sebab sekali. Sebab sekali. Kita bukan gelap dah. Baik Ustaz. Terima kasih. Sabar tak habis lagi. Saya cakap ni bagus tak cakap dulu lah. Okey. Silakan Ustaz. Tak tahu ke? Awak kalau nak fikir pasal hubungan-hubungan ni nanti-nantilah Fahim. Nanti awak dah habis belajar, awak dah kerja, awak dah ada duit baru boleh nak cakap pasal bini-bini, nak kahwin, nak cinta-cinta semua. Masa tu lah awak boleh nak kahwin. 2 ke 3 ke? Kalau nak 4 pun tak apa. Tapi janganlah. Seorang pun tak larat lah. Allah. Jadi Fahim, awak putuskan lah. Awak cakap kat dia. You, I nak break. I don't want anymore. Minta dia putus. Dia mampu ke? Tapi, kalau kecil hati Ustaz. Tak apa Fahim. Jangan fikir perasaan dia sangat. Semua manusia je. Fikir hubungan kita dengan Allah ni Fahim. Ingat sikit. Awak nak jadi ustaz ni Fahim. Masya Allah. Kapal ni. Ya, dengar lagi. Awak kata ada kawan awak tegur tu kan. Baguslah ada kawan tegur. Siapa dia? Fatih. Oh Fatih. Fatih, Masya Allah. Ustaz tu kalau nampak dia, tengok dia Masya Allah handsome baik. Handsome baik. Dia tegur benda ni awak janganlah macam itu. Naklah orang tegur tu. Ambil pengajaran lah. Baik Ustaz. Lepas ni terus cek. You nak break. Okay. Lepas ni juga. Mana ada space Ustaz tadi. Ustaz pun tengok. Oh ya. Baik Ustaz. Okay. Terima kasih banyak Ustaz atas bantuan Ustaz. Sama-sama lah. Ustaz pun tak nak pandang apa-apa dah. Baik Ustaz. Saya balik dulu Ustaz. Jumpa lagi. Ciao.